lelaki direman 3 hari kerana menunggang motosikal secara cuai selain menumbuk seorang anggota polis dalam kejadian di Taman Gembira Klang pada jam 6.30 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Asisten Komisioner Ramli Kasam berkata, lelaki tempatan yang berusia 28 tahun itu turut didapati mempunyai satu rekod dadah lampau. Menurut beliau, ketika kejadian, suspek menunggang motosikal jenis Modena Scris secara melulu sehingga bergeser dengan sebuah kereta Toyota Rush yang dipandu seorang lelaki berusia 55 tahun. Ketika pemandu kereta berkenaan berhenti untuk memeriksa kerosakan yang dialami, berlaku pertengkaran mulut dan suspek membaling satu tin arak kepada pengadu namun berjaya dielak sebelum menghubungi pihak polis untuk meminta bantuan. Apabila suspek perasan kehadiran kereta peronda, dia cuba melarikan diri menggunakan motosikal dan hampir terlanggar pengadu. Berlaku pergelutan semasa pihak polis cuba membuat tangkapan dan suspek telah menumbuk seorang anggota polis di bahagian muka. Menurut Ramli, suspek berjaya ditangkap untuk siasatan mengikut Seksyen 279 Palang 353 Kanun Keseksaan atas kesalahan menunggang motosikal secara gopoh atau cuai di jalan awam serta kesalahan menggunakan kekerasan terhadap penjawat awam yang memperuntukkan hukuman penjara selama 2 tahun atau denda.